Awak mencari beginner camera yang terbaik? Jom, let's talk about it. Despite size-nya yang sangat compact, the Sony a6700 adalah hybrid kamera yang cukup padu. Dulu bila saya mula-mula belajar kamera, bajet sentiasa menjadi isu. But here is the truth. Dengan 26MP APS-C sensor ini, this affordable camera juga memberi awak akses kepada lens ecosystem yang jauh lebih affordable compared to a full frame. Quality visual tetap sharp dan menawan. Not only that, saya tahu betapa stresnya apabila cuba tangkap gambar tetapi subjek menjadi kabur. Teknologi AI autofocus terkini Sony menyelesaikannya. Ia menawarkan fast focusing yang pantas dan tepat. Jadi awak tidak perlu risau tentang out of focus subjects apabila sedang memetik foto. When it comes to video, it is totally next level. Awak mahu hasilkan cinematic slow motion? Kamera ini boleh shoot at 4K 120fps. Memang sangat smooth. On top of that, ia menyokong 10-bit 4:2 color profile. Ini bermaksud data warna yang dirakam jauh lebih padat, giving you color quality yang biasanya awak hanya jumpa pada high-end cameras. Kalau you all nak tahu the best settings untuk kamera ini, let us know in the comments down below. Dan stay tune untuk video-video tech seterusnya. So, jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.